mu memperhambakan diri selain daripada aku, mu akan sesat. Mu akan sesat. Kerana di dunia itu mu akan lihat benda yang ada dalam syurga. Mu memperhambakan dirimu dengan harta, memperhambakan dirimu dengan jawatanmu, memperhambakan diri dengan selain daripada aku. Sebab itu muslimin muslimat semua, kalimah azan Allahu Akbar 4 kali. Hak lain-lain kalimah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna dua. Bapa Allah Ta'ala ulangi Allahu Akbar 4 kali. Pasal Allah Ta'ala tahu pokokmu ni bengong. Kata ya acak tak erti. Dalam keadaan aku ya acak pun bengong lagi. Allahu Akbar. Tak ada benda yang lebih besar daripada aku. Mana tanda mau beriman? Mau memakmurkan rumah aku dengan sembahyang jemaah, dengan program-program keagamaan. Aku akan buka pintu keberkatan di langit dan di bumi. Nampak tuan-tuan? Waktu Nabi heret ajak orang mari, kita jawab, parok tu imam. Kena awak seperti imam, tak apalah ada elaung. Tak imam ada gaji, kita ke duk mai zuhur sejik, asar sejik, ngorib sejik, isau sejik, subuh sejik, tak berasak dapur tu imam. Berapa ramai orang kecil gitu? Berapa ramai orang kecil? Mu khabar kau mu kecil gitu? Mu yakin ke tak dengan aku? Tu imam kau suruh mai sembahyang. Maik kau suruh mai sembahyang. Aku hak suruh. Hafizu ala salawati was salatil wusta. Mu kecek macam apa, mu tak yakin dengan aku. Bila mu mari semayang, mu ingat ke dapur mu tak berasak. Khabar kamu kecek. Berat kena ikut area popok tu gak duk masjid. Lama kau dah mau masjid. Zuhur berapa minit? Asar berapa minit? Ngorib isyak, subuh berapa minit? Saya ke Nabi aku tu bagai nak rak saya. Duk main I love you mulut ya. Manakah tanda kecintaanmu pada Nabi aku? Dalam kuliah-kuliah hamba, ibu-ibu dan bapa semua, hamba awak bandingin cara kapung yang mengamu ni pun kuliah dogo. Nak ayak tinggi-tinggi tak erti. Kita dengan bini kita celak mata I love you. Dia pergi kerja, kita duduk rumah. Pas balik tengah hari I love you. Dia masuk nyayu goreng kita makan. Kenyai tidur, dia pergi pulak kerja. Pas kelik petang I love you. Dia goreng kepuk, goreng apa kita makan. Esok lagu tu pulak. Berapa hari tahan I love you. Tak ada 2 minggu kelik mak dia. Mak dia kata apa balik ni? Tak gerak mak dia main I love you saja. Gerak kau kita duk main aku cinta I love you Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sunnah aku suruh. Mana bukti yang mengatakan mu cinta kepada aku? Mana bukti? Sunnah aku yang paling besar sekali sembahyang Jumaat. Aku ajar dah ke popokmu. Umur 7 tahun mu suruh anakmu sembahyang. Umur 7 tahun. Ajar-ajar supaya dia tegakkan tiang agama. Ajar supaya dia tegakkan tiang agama. Mana cari orang-orang sebenarnya bawa anak umur 7 tahun main sembahyang? Mana ada bawa? 1001 alasan. Nak bawa subuh pukul 7, umur 7 tahun main sembahyang subuh. Nuh alik tabir nak tolong khabar lain. Tak usah layak musiak dia kecil lagi. Pergi pun tak sembahyang, dia pergi tidur juga. Allah nanti besar sikit gak bawok lah. Nuh khabar lain. Kita pun dengar ceramah malam ni nak bawok lah konon-kononnya. Dia kata tak salah. Dia mau dengar hak ceramah semalam aja tak nak bawa dah. Tak salah sia-sia waktu lelak tidur.
Biar dia mari tidur tak apa. Dia naik atas masjid tu bila qomat dia pun tidur, biar tidur. Saka budak, hak tua tidur tengok. Nak ayat. Budak tak belak tidur tengok tua. Sedar dah apa? Kejut. Jika ke budak. Budak pada tidur subuh pun pukul berapa? Ni hak tua baru ngorik je god. Apa? Angguk popok dia pun. Ngejolok sungguh. Siapa dia bawa anak 7 tahun? Nabi suruh, bukan masjid suruh. Bukan ma'id suruh. Ajarkan anakmu tegakkan tiang. Terus cerita bak lagi tuan-tuan. Kita cerita bak tiang agama. 80% orang Melayu Islam di Malaysia tak semaya. Ingat angka main-main. Satu kajian rambang dibuat oleh termasuk Dr. Fadilah Kamsah. 80%. 100 orang 80 tak semaya, 20 yang semaya. 20 tu pun belum tentu lagi jadi kedek. Akhir sekali penuh dengan orang tak semaya. Jamai ambok kecil-kecil dulu nayak wi. Kalau orang tak semaya jemaah, tak tobik di rumah sehingga ke habis semaya jemaah. Malu tu tobik pasal tak semaya jemaah. Hari ni mene biasa. Tengok. Orang tak malu halus sikit rambut. Inilah benda yang mengundang bala Allah Ta'ala. Hamba royak dalam ceramah-ceramah hamba kata, maksiat yang paling besar sekali ialah meninggalkan sembahyang. Nak ayat. Orang zina dia seksa dalam neraka. Orang berjudi, orang merokok, orang bunuh. Tapi orang tak sembahyang. Perbezaan antara munafik dengan kafir dengan mukmin sembahyang. Nampak? Perbezaan orang tak sembahyang antara nak tahu mu ni mukmin ke, mu muslim ke, mu munafik ke, kafir sembahyang. Zina masih Islam, tapi mu maasi. Bukan mu suruh tak, tapi kakak jalan neraka belaka. Tapi nak ayat kita merasai benda tu kita rasa. Tapi orang tak sembahyang. Nampak? Kerana kiramau tak sembahyang mengundang bala Allah Ta'ala, kemurkaan Allah Ta'ala. Kerana nak merealisasikan syahadahmu, yang pertama ialah sembahyang. Sebab itu Nabi adarkan kepada kita 7 tahun ajar tegakkan tiang agama. Ni mung pandang manda buat kaedah mu sendiri. Alasan kecil lah, bodoh lagi lah. Macam mu nak argue yang Nabi kata. Andainya kalau mu hidup di zaman Nabi, Gabriel tak kata ke Nabi. Ni Nabi tak ada pun mu boleh tempeluk di belakang. Kalau zaman mu hidup zaman Nabi tak tahulah. Takut mu kumpulan Abu Jahal ke Abu Lahab. Learning bila orang baca hadis royak gambar ni. Nampak tuan-tuan? 10 tahun pulah telinga. 10 tahun pulah telinga tak sembahyang. Dia jam berapa pulah telinga? Kalau 10 tahun. Dia jam 3. Jam 4. Suruh pulah telinga dia. Ada bawa. Nanti tunggu sekolah menengah. Dah menjangkau 15-16. Baru memarah kanuk. Mu ni pesen gapuk taulah payuh semaya. Noro siapa lah tak tahu. Inni kuntu minaz zalimin. Aku sendiri yang menzalimkan diri aku, menyebabkan anak aku jalan gitu. Dalam kitab Al-Mawa'izul Badi'ah yang mau baca di masjid Kubur Tok Kenali dan beberapa masjid yang lain yang mau baca, di antara intipati dalam kitab Al-Mawa'izul Badi'ah dia kata gini,
Dia kata kepada kita orang mari masjid dan dia kata memimpi siang hari nak masuk syurga. Memimpi siang hari nak masuk syurga. Mengingat mari masjid masuk syurga. Memimpi siang hari ada. Kejut kalau kita baca kitab ni. Ya kita ni bagai nak rak. Wasebeh sebulan sekali tukar hacu. Duduk bucu dinding. Naik tak cakap orang dah. Naik kat usolli sunnatul hajati ratu usolli sunnatul tahiyatul masjid. Tak kecek dengan orang wang. Am tak cakap orang dah lah ni kamu nak mati esok lusa dah. Tak cakap orang. Pun sudah semaya sunat semaya gapo gak. Tak kecek dengan orang pun tak kat tepi jalan ngokok. Kita ingat kau warung rupanya ulu orang. Mau mimpi siang hari. Bila mau mati nanti nak akhir akan tanya mu. Ma ikhwanuka, siapa dia saudaramu? Mu pun nak jawab muslimin muslimat. Nukan akhir kata tak saduk mai belawak sini aku njah tu biar nak mata. Atas dunia dulu mu tak cakap orang, mu sorang nak masuk syurga. Mu tak apa? Orang lain ikutlah malah nak kau nak gapo kau ikut. Amu tak cakap orang. Pasal amu pecing tu, amu nak mati esok lusa. Takut tu ya mu. Amu nak kata saudaraku muslimin muslimat. Goyak dah ustaz. Kau jira-jira sahabat-sahabat atas dah forward program malam ni go to go ni kan. Tahu. Ni jawab koksi-koksi pula ambo tak leh. Tambah leh group. Ile kecek leh group. Ambo tak leh. Kalau tidak ambo cari tu ambo tak apa. Batam buat senyap, ambo lah cakap ikut dia lah popok dia nak masuk ni aku ke apa. Apa nak cakap orang? Atau rumah demo tak ada orang? Bini demo tak ada orang? Kotel sekut bini kita. Dah kalau demo mari ada jemaah dalam 300, bini bawa bini 300, tidak ada 100. Remaja tengok nak main motosikal nerak dia. Tengok budak-budak lah ni. Mudah nampak komen sebelah laut. Gajah depan mata mu tak nampak. Dalam rumah mu ada 3 remaja. Rumah demo ada 2. Rumah demo ada seorang. Demo mari seorang ya sejik. Kita dalam keadaan anak yang kita jagai, tadbiri yang dalam penguasaan kita, makan minum kita, segala pemerintahan kita sudah tidak mampu nak erat mari masjid. Pak kita nak kecek remaja lain. Nampak? Kalau lagu tu sudah tentu Siti Khadijah dengan Rasulullah SAW, Siti Khadijah ayat ke Nabi ke dia. Tak salut cakap orang, memang kut dia lah popok Mekah nak masuk neraka ke apa, asal kita 2 syurga sudah. Nampak? Bapa siapa berperang-perangan dan bukan nilai yang cukup murah untuk dapat syurga Allah Ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila Allah Ta'ala tunjukkan syurga dan demikian, kegairahan manusia nak turun ke dunia kerana apa? Kerana dia nak masuk syurga, nak memenuhi syarat, iaitu turun ke alam dunia, mempersebabkan dia boleh masuk syurga atau ke neraka. Dan di waktu itu berlakulah Allah Ta'ala tanya ruh, alastu bi rabbikum. Bila mu turun ke alam dunia nanti, mu nak jadikan aku ini sebagai Rabb mu tak? Sebagai tempat tumpuanmu tak? Qalu bala, bagi tentu ya Allah. Aku tak akan tengok kakak lain daripada mu. Gapo dia mu kena Rabb, mu kena jadi aku kan ini sebagai Tuhanmu. Tuhan ialah tempat tumpuanmu. Mu nak tumpu gapo dia kat aku? Bila mu turun ke alam dunia nanti. Yang pertama mu kena jadikan aku ini sebagai Khalik dan mu sebagai hamba. Mu kena memperhambakan dirimu pada aku. Paksinya, penunggunya, mu kena beringat. Bila mu turun ke alam dunia nanti, mu jangan tinggal penunggu ni. Aku adalah sebagai tempat mu jemuk kira, dan mu kena ingat, mu mesti memperhambakan dirimu pada aku. Baru mu akan jumpa syurga. Andainya kalau mu lari daripada ni,
mu memperhambakan diri selain daripada aku, mu akan sesat.